Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak tunjuk cara nak mancing guna ni. Cara kita nak mancing menggunakan jaring. Okay, first kali kena ada jaring ni. Jaring ni boleh beli dekat kedai-kedai mancing, banyak jual. Okay, kemudian kita ambil roti. Nak sesuai pakai roti gardenia, sebab roti gardenia ni dia kuat. Kemudian kita kepal pada jaring ni. Okay, tujuan kita kepal pada jaring ni supaya ikan datang nak makan roti ni, dia akan sangkut dekat dalam jaring. Okay, kita balin. Cari tempat yang agak-agak kita rasa ada ikan, kita boleh balin. Nanti bila hujung rod kita dah bunguit-bunguit, maknanya ada ikan dah makan roti kat jaring tu. Dan kita boleh try tarik. Kita tunggu je.